Sehingga Rasulullah nak pegang salasun la yadkhulul jannah. Le kelompok manusia hantar masuk syurga. Walau salla, walau sama, walau zakah, walau hajjah. Walau naga sembahyang, walau naga puasa, walau naga bizakat, walaupun naga haji. Hana masuk syurga ya. Pertama, rajulun la yuhibbu ilma wa ahlah. Orang yang hana galak ke ilmu dan hana galak ke ahli ilmu. Ke ilmu hana cinta, kurang yang nak ilmu pi hana cinta. Hana galak ke ya? Yang nak laulai gempun saja. Ke ilmu hana galak. Kurang yang nak ilmu pi hana cinta. Yang kepegah la yadkhulul jannah, hana tamang syurga. Walau naga sembahyang, walau naga puasa, walau naga bizakat, walau gai haji. Yang sabar. Yang kedua, rajulun la yu'addibu ibnah. Orang yang hana biadab ke anak. Hana gedidik akhlak anak, gebiarkan anak berakhlak. Hana gebina. Bahaya. Sabuh generasi manusia rusak akhlak, 60 tahun rusak generasi. Maka dalam Islam cukup berat salah apabila orang hana peduli pembinaan akhlak. Hana mendidik anak biadab ke anak. Yang kelih rajulun fi qalbihi hasadu. Orang yang dalam hati dengki. Gitu maya, tapi tidak dalam neraka. Pakat habis mendurelah dengan dengki.